Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa ba'd. Yang dihormati Tuan Pengurusi atau Nazir Masjid Al-Mujahidin, Barisan JK, Barisan Imam, Barisan Bilal, Haji Hajah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur kita pada malam yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di dalam masjid yang sungguh indah ini, dengan mana kita sempatkan diri kita ini untuk menunaikan solat fardu secara berjemaah. Sebelum kita pergi jauh, kita harus diingat pada tuan-tuan supaya niat iktikaf. Kalau kita mazhab Syafi'i ni, iktikaf paling mudah sekali. Kita duduk tu, niat saja akan dapat pahala. Nawaitu an a'takif fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Jadi sebelum pergi jauh, saya kenalkan diri lah. Saya rasa tak pernah mari dekat sini, tak pernah datang saya di sini rasa. Saya Umar bin Muhammad Malcolm, tinggal di Batu Tujuh, di Gombak Batu Tujuh, dekat UAE. Jadi insya-Allah Subhanahu wa taala kita akan buka satu kitab yang mana disebut Syama'il Muhammadiyah. Tuan-tuan pernah dengar Syama'il Muhammadiyah? Ditulis oleh Abu Isa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Jadi sebab apa kita baca, kita kata kitab ini, antara ulama sebutnya adalah kerana kitab ini sangat penting. Pentingnya sebab kita nak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak kenal Nabi, macam mana kita nak sebut kita cinta? Jadi mengenal Nabi ini ada, kita tengok dari segi fizikal, khilqiyah dalam bahasa Arab Nabi. Tengok Nabi sallam ni dari segi fizikal macam mana. Dia bahas belakang dalam ni, akan dibahaskan. Dalam ni lebih kurang 400 hadis. Banyak, 400 hadis. 56 perbahasan dalam ni. Bermula daripada fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan petunjuk dia di dalam ibadat disebut. Jadi JK ada tanya saya, dia kata macam mana kalau nak suruh beli buku, tuan-tuan boleh beli sendiri. Tuan-tuan boleh tengok di Shopee, tengok mana-mana terjemahan bahasa Melayu lah. Kalau boleh diterjemahkan, yang terjemah tu bahasa Melayu. Dia ada terjemah bahasa Indonesia. Mungkin kita kata takut tak berapa faham lah, kan? Takut tak berapa faham. Jadi sebelum kita masuk dalam banyak ni, kita cerita sikit Syama'il Muhammadiyah. Apa dia Syama'il? Syama'il ni kita kata boleh jadi peribadi, boleh jadi akhlak Nabi, boleh jadi kita kata bentuk fizikal, sifat, semua ini dipanggil Syama'il. Syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syama'il ini satu kitab yang pernah disebutkan oleh Imam Ibn Katsir. Imam Ibn Katsir, siapa tak kenal kalau saya sebut Imam Ibn Katsir, tuan mesti kenal, kan? Imam Ibn Katsir ni satu imam yang kita kata menafsirkan kitab Allah Subhanahu wa taala. Dia sebut ada satu orang ni, dia kata seorang ulama menulis dalam bab pasal Nabi SAW ni yang semua orang kena rujuk. Antaranya adalah Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh
Saya baca sikit siapa yang tulis ni. Nama dia Imam Al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Dhahak As-Sulami Ad-Darir Al-Bughi At-Tirmidzi. Panjang nama. Orang Arab ni antara keistimewaan dia, tapi ni bukan orang Arab. Imam apa panggil? Abu Isa At-Tirmidzi bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Dia di Tirmiz. Tirmiz ni mungkin kita kata di Turkistan, Tantan sekarang ni. Contoh kalau kita tengok dalam mana di Tirmizi sekarang ni, boleh jadi dekat-dekat Turkmenistan, Tantan lah. Jadi Imam Al-Hafiz Abu Isa ni, dia antara ulama yang bukan Arab. Kata, weh, hebat orang bukan Arab pun ramai ulama bukan Arab. Betul, ramai. Antaranya Imam Bukhari bukan Arab. Imam Tirmizi anak murid kepada Imam Bukhari. Dia pun bukan Arab. Nak sebut pada kita ilmu ini bukan orang Arab saja boleh. Ilmu ni bukan kata syarat mu Arab boleh. Dia kena belajar. Jadi kita panggil tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, banyaklah. Antara saya nak sebut sikit, dia ni ad-darir. Darir ni dalam bahasa Arab buta. Sebab apa Imam Tirmidzi last kali sebelum dia meninggal dunia buta dia. Sebab apa dia buta? Kerana diriwayatkan bahawa akhir umur dia ni banyak menangis disebabkan oleh banyak menghabiskan masa dari ibadat, menangis pada Allah Subhanahu Wa Taala. Buta. Saya ingat kalau sebut yang buta-buta ni, sahabat Nabi nama Ibn Umar. Ibn Umar ni last sekali buta. Nak cerita pasal Ibn Umar. Ibn Umar ni masa dia dengar azan, Ibn Umar panggil orang ni, teman dia pergi. Walaupun kita kata dengar azan, aku dengar Nabi SAW sebut bahawa kalau seorang ni dia dengar orang azan, dia kena pergi walaupun dalam keadaan setak mana. Kalau tengok tuan-tuan, Ibn Umar ni buta. Satu. Yang keduanya, jauh rumah dia nak pergi masjid. Dia kata tidak ada halangan, dengar je azan, pergi masjid. Dia suruh, dia panggil lah, kita kata anak dia ke apa semua, teman dia untuk pergi sembahyang. Sebab apa dia buta Ibn Umar ni last sekali? Sebab dia ada dengar riwayat bahawa masa ambil wuduk ni dia kena basuh mata dia. Dia pun buatlah benda tu. Itu riwayat yang dia dapat. Jadi dia amalkan sehingga menyebabkan dia buta. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu beberapa perkara lah saya nak sebut. Kemudian Tirmizi ni boleh baca dia Turmizi boleh baca, Tirmizi boleh baca, Tarmizi pun boleh baca. Dan Tirmizi ni dia nisbah kepada tempat, bukan nama orang. Setengah orang dia pun nama orang. Dia kurang tepat sebenarnya, kurang tepat. Bukhari itu nama tempat, dinisbahkan kepada satu tempat. Itu saya maknanya ulama-ulama dia menegur perkara tersebut. Nama dia tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, Abu Isa Muhammad nama dia, hanya Muhammad sahaja. Tirmizi itu dinisbahkan kepada tempat. Kemudian sejarah kehidupan dia, Abu Isa Tirmizi ni dia banyak, kita kata apabila dia kecil dia belajar agama sebagainya, sehingga dia ni kita kata mengembara. Antara kita kata sunnatullah, orang yang nak belajar agama ni dia kena mengembara mana-mana pun. Kalau kita tengok Imam Syafi'i sendiri, Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dia sendiri pun kita kata duduk Mekah pergi ke Madinah dengan Imam Malik, pergi berguru dengan Imam Malik. Last kali pergi ke Mesir. Daripada Iraq dia mengasahkan mazhab dia yang lama, mazhab qadim, pergi ke Mesir, mazhab jadid. Dia ada dua pandangan. Masa duduk Mesir dia rasa kena tukar pandangan ini, maka dia buat yang lain. Begitulah kita kata orang ni lagi mengembara, lagi dia banyak pengalaman, jumpa dengan orang lain, jumpa dengan syekh ni, dia akan jadi banyak benda aku tidak tahu. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia antara Imam Tirmizi ni
dia pergi ke Hijaz. Hijaz ni sekarang di Saudi. Dia pergi ke Iraq, Khurasan. Khurasan ni belah-belah kita kata Iran. Khurasan ni dan banyak-banyaklah tempat lagi yang kita kata di belajar. Dan belajar ni mesti kita kata biasa kita panggil mesti berguru lah. Dan juga mestilah kata mengembara tu kena ada di dalam kehidupan orang. Barulah kita tahu banyak pandangan-pandangan ni kita kata berkenaan dengan sesuatu permasalahan. Kemudian antara guru dia Imam Bukhari sendiri, Imam Muslim, Abu Daud sebagainya lah, saya tak sebut banyak lah. Kemudian karya dia Kitabul Jami', Sunan Tirmizi. Tuan-tuan pernah dengar mungkin kita kata Sunan Sittah ni. Antara Sunan Sittah ada Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Inilah kita kata orang ataupun ulama yang menulis kitab Tirmizi ni, antara kitab yang sangat masyhur lah. Kalau orang yang belajar hadis dia mesti tahu Tirmizi. Dan juga Ibnu Majah dan Sunan Nasai. 6 kitab yang sangat pentinglah dalam belajar ilmu hadis. Tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala berfirman dalam Al-Quran, sentiasa disebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan. Yang mana yang baik tidak ada tandingan, tak ada tanding dengan siapa. Uswatun hasanatun kepada siapa? Bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan juga orang yang kita kata mengharapkan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sinilah kita kata berdasarkan hadis, berdasarkan ayat ini ulama menyebut bahawa adanya sifat-sifat yang Nabi SAW yang mesti kita contohi, yang mesti kita contohi. Sirah Nabi SAW, sifat Nabi SAW yang mesti seorang itu ambil pengajaran daripada sifat-sifat yang disebut. Jadi ada beberapa manfaat lah sebelum kita masuk. Beberapa manfaat seorang itu dia belajar Sunan Tirmizi. Pertama sekali, sungguhnya di antara kewajipan orang beriman adalah mengimani bahawa Nabi SAW itu kita kata seorang itu mesti mengenal Nabi. Macam saya sebut tadi, awal tadi, kalau kita kata kita cintakan Nabi, mesti orang tu dia kena kenal Nabi. Kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara sebab kita kata kita belajar syarah Tirmizi, syarah Syama'il Muhammadiyah ni adalah kerana orang ni kalau jumpa Nabi sallallahu dalam mimpi, boleh tak dia beza kan? Ada setengah kata itu ni. Kalau dia tidak tahu, tak boleh. Mana lagi orang yang klaim mendakwa tu bahaya. Sebab Nabi sallallahu sebut siapa yang bermimpi jumpa dengan aku, mesti dia jumpa dengan aku. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Syaitan ni tak boleh sama dengan aku. Syaitan tak boleh menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita ada dengar belajar Syama'il ni, kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mesti kita ikut sunnah-sunnah Nabi SAW, mengikut sifat akhlak yang ada pada Nabi SAW dan sebagainya lah. Dan yang keduanya, cinta kepada Nabi SAW merupakan kewajipan yang telah ditetapkan oleh Allah kepada hamba. Kalau kita kata kita cinta Nabi SAW, kita ikut Nabi. Kalau kata kita cinta kepada orang ni, kita cinta kan, contoh kita sayang ayah kita, kita ikut ayah kita. Sayang kepada ibu kita, kita akan ikut kata ibu kita ikut ya. Itu contoh. Contoh nikmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan beliau baginda Nabi sallallahu sebagai pemimpin yang paling agung dan suri tauladan yang sempurna sekali. Kalau tengok pemimpin yang betul-betul Nabi sallallahu, Nabi sendiri apabila masuk Fatah Mekah, apa yang Nabi sallallahu buat? Nabi suruh pergi yang masuk Fatah Mekah, setelah mana dihalau oleh kafir Quraisy ni beberapa kali, pergi ke Habsyah kena tolak 2 kali, pergi ke Madinah paksa buka untuk membina negara,
Dapat pula lepas pada tu baru boleh masuk semula ke Mekah. Bila masuk ke Mekah, Nabi SAW kata, apa kamu rasa akan kamu buat kepada engkau? Semua senyap. Yang ada pada tu semua senyap, takut. Sebenarnya aku akan buat seperti mana Nabi Yusuf buat kepada adik-beradik dia. Nabi Yusuf ni apabila kita kata diambil Nabi Yusuf masuk dalam telaga dan sebagainya, Nabi Yusuf masih memaafkan. Begitulah juga aku buat kepada engkau Quraisy. Idhabu fa antum mutlaqa, pergi. Sesungguhnya engkau ni semua bebas, tak perlu bayar tebusan, tak perlu bayar pada aku, tak bebas. Bayangkan masuk Islam disebabkan akhlak yang Nabi SAW tunjuk itu. Contoh mati Allah Subhanahu Wa Taala itu contohlah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan baginda lebih berhak terhadap orang-orang mukmin daripada diri mereka. Ini tak apalah. Contohnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah bersumpah di dalam Al-Quran tentang keagungan dan kesempurnaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Mu ni akhlak kau ni adalah yang paling luhur sekali, paling tinggi sekali. Seperti mana apabila ditanya Aisyah, wahai Aisyah, bagaimana perangai, bagaimana akhlak Nabi? Fa innahu Quran. Akhlak Nabi itu Quran. Kalau sahabat Nabi ke, kita kata Quran ke, pergi mana-mana ke, tak mengamalkan Quran itu. Seperti mana tuan-tuan tahu, Malik bin Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi SAW, menjadi khadam kepada Rasulullah 10 tahun jadi khadam. Nabi tak pernah sebut pada dia, mu ni tak betul kau ni. Nabi tak pernah sebut. Nabi tak pernah marah kepada Anas bin Malik, tak pernah. Itu akhlak Nabi SAW tunjuk kepada kita. Kemudian sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala merintahkan kepada kaum muslimin untuk selawat kepada Nabi SAW. Selawat kepada Nabi ini disebut dalam satu riwayat, siapa yang selawat pada aku 10 kali pagi, secara aku akan jamin bagi mereka dapat syafaat. Kita ada selawat Nabi. Hal sallaina, adakah kita selawat? Hari ini selawat Nabi ke atas Nabi. Kalau tak selawat, boleh selawat kepada Nabi SAW 10 kali saja. 10 kali pagi, 10 kali petang, maka akan diberi syafaat kepada orang yang selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah saja kan? Mudah saja. Kemudian sungguhnya sifat-sifat beliau dan sirah perjalanan beliau ini merupakan manhaj hidup setiap muslim. Kalau kita nak tengok Nabi macam mana dengan isteri dia, ana khairukum li ahli, aku ni paling model baik dengan isteri aku. Kalau kita dengan isteri kita, tengok setahu mana. Nak tanya elok ke dok kita ni, tanya bini kita. Kalau bini kata tak ada jawapan, saya pun tak boleh. Kalau nak tanya macam mana ni, tak ada jawapan. Jadi tak boleh nak bagi A ke B ke C, tak boleh nak bagi. Jadi apabila ditanya Nabi SAW tentang akhlak Nabi, dia kata Al-Quran. Contoh yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, itu contohlah saya bagi kepada tuan-tuan. Kemudian seterusnya adalah kita baca masuk kepada Syama'il Muhammadiyah ni. Kita baca beberapa hadis berkaitan dengan fizikal Nabi SAW, khilqiyah Nabi SAW. Pertama sekali bab kita baru masuk, bab berkaitan dengan kejadian Rasulullah SAW. Maknanya kita kata penciptaan Nabi SAW ni macam mana. Qala haddatsana, kita baca. Qala haddatsana Abu Raja' Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman an Anas bin Malik annahu sami'ahu yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa bil-tawil al-ba'ini wala bil-qasiri wala bil-abyad al-amhaqi wala bil-adami wala bil-ja'd al-qatati wala bis-sabti ba'athahu Allah ta'ala ala ra'si 40 sanatan fa aqama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinati 10 sinin وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. Ini kita kena baca yang arak tu. Dan yang arak tu yang asal tu
Kalau yang baca terjemahan tu, banyaklah terjemahan tu kan. Jadi daripada Anas bin Malik menyatakan bahawa radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW tidak terlalu tinggi. Ini fizikal Nabi. Macam mana Nabi ni? Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Macam pandai-pandai saya nak sebut berapa 100 cm tu tak boleh kita nak tetap kan. Kalau 174 contoh tak. Saya tak boleh nak sebut 100 berapa, 60 ke 50. Tidaklah terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Tuan-tuan boleh bayang macam mana. Kemudian kulitnya tidak putih melepok, tidak pula hitam. Dia macam sawah matang lah, macam tu kan. Tidaklah kita kata putih sangat tak, tidaklah hitam sangat. Lebih kurang macam tu kan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala rambutnya tidak kita kata kerinting. Tak kerinting. Jadi tuan-tuan janganlah kalau kata tuan-tuan tengok saya kerinting ni macam mana. Bukan kita nak sambut kan. Nak kenal Nabi SAW ni macam mana. Jangan tuan-tuan kata saya ni dah tinggi, dah pendek ke. Ni nak sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rambutnya tidak kerinting, tidak pula lurus. Dia macam ikan mayat. Macam kita kata mungkin tok lurus, tok kerinting. Dia sedang-sedang sahaja. Allah Subhanahu Wa Taala memutuskan baginda menjadi rasul ketika umurnya 40 tahun. Masa umur 40 tahun. Sebab itulah Allah sebut kalau orang ni dia umur 40 tahun fahdhar hadra. Maknanya apa? Takut Allah Subhanahu Wa Taala ambil kita umur tu. Lepas tu kalau orang ni dia tak berubah umur 40 tahun, boleh jadi sampai dia meninggal macam tu kan. Macam tu dia. Sebab tu ulama kata 40 tahun ni nak tengok orang ni, tengok Nabi SAW terima wahyu, orang juga kalau tengok dia umur 40 tahun, dia kena beringat mungkin ajal tu sudah dekat. Bukan memang kita kata 60, tapi berapa ramai orang umur kita kata 40 lebih tu Allah Subhanahu Wa Taala ambil dia. 40 ni dia banyak cerita pasal 40 saja habis malam ni kan. Sehingga dia sebut kalau 40 orang semayangkan untuk orang jenazah, contoh kan, orang meninggal dunia, 40 orang solat untuk jenazah ini, yang mana sifat 40 orang ni kita kata beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi syafaat kepada orang jenazah tadi. Besar 40. Kemudian baginda Nabi SAW tinggal di Mekah selama 10 tahun. Sebenarnya dalam satu riwayat 13 tahun. 13 tahun. Yang riwayat kuatnya 13 tahun. Dan di Madinah 10 tahun. Di Madinah 10 tahun. Jadi 23 tahun kita kata dalam menyampaikan wahyu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan baginda pada umur 60 tahun. Dia maknanya 63 lah. Arab ni dia macam kita kata dia genapkan. Mungkin kita kata sebab apa 10 tahun ini sebut, maknanya genapkan 13 sebenarnya. Sebab apa 60 tahun sebenarnya 63 gitulah. Dia nak genapkan mudah. Jadi sebab apa kalau orang ni umur 60 70 dia kena ingat sudah kita kata kubur sudah kata mari, sudah dekat dengan ajal itu. Lepas tu orang kata ustaz, ada orang umur 80 tak meninggal lagi. Iyalah, itu bonus daripada Allah SWT lagi. Tapi kalau 60 tu kena beringat. Kemudian dia tidak ada uban. Nabi SAW tidak ada uban di atas kepala dan janggutnya melebihi 20 helai saja. Ada 20 helai saja. Apa panggil? Uban sikit kan. Jangan kita tengok kita pula. Jangan. Ni Nabi SAW. Kemudian hadis yang kedua ya, masuk lagi dalam fizikal Nabi SAW. Qala hadatsana Humaid ibn Mas'adah al-Basri qala hadatsana Abdul Wahhab al-Thaqafi an Humaid an Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan laysa bil-tawili wala bil-qasiri hasan al-jismi wa kana sya'ruhu laysa bi-ja'din wala sabtin asmar al-lawni idza masha yatakaffa. Daripada Anas bin Malik lagi. Siapa Anas bin Malik ni? Anas bin Malik ni sahabat Nabi, yang mana duduk khodam Nabi, duduk dengan Nabi sentiasa. Baik ke 10 tahun duduk dengan Nabi. Nabi tak pernah malu dia. Dia menyatakan bahawa Rasulullah SAW sederhana tinggi, tidak terlalu tinggi.
tidaklah seperti kita kata tinggi sangat, tidak terlalu rendah juga. Tubuhnya cantik, cantik tubuh dia. Rambutnya itu tidak kerinting, jadi tidak pula lurus, maknanya sedang-sedang saja, taklah kerinting, tidak juga lurus. Kulitnya putih kemerahan, maknanya ada satu riwayat kata putih kemerahan, tapi kalau tengok banyak-banyak riwayatnya menyebut dia sawo matang. Tidak kita kata sangat putih sangat, tidak sangat merah sangat, tidak sangat hitam sangat, ambil tengah-tengah, sawo matang saja. Dan bila baginda berjalan sedikit condong ke hadapan, jalan tu condong ke hadapan sikit. Dan Nabi SAW tak suka kalau berjalan ni orang duduk, kalau dia bercakap dengan orang ni, orang duduk belakang dia. Nabi SAW tak suka. Nabi SAW tak suka juga orang bercakap dengan dia, orang duduk depan. Nabi SAW kalau bercakap dengan orang, dia duduk sama. Baru betul. Cakap dengan orang ni kena tunggu orang tu. Jangan biar dia duduk cakap belakang kita, biar dia. Nabi SAW tak suka. Contohnya mati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ketiga, kita bacakan hadis. Qala hadatsana Muhammad bin Bashar, qala hadatsana Muhammad bin Ja'far, qala hadatsana Syu'bah an Abi Ishaq, qala sami'tu al-Bara' bin Azib yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an ba'ida ma bainal minkabain azim al-jummati ila shahmati udhunayhi al-yusra alayhi hullatun humra ma ra'aitu shay'an qad ahsana minhu. Nabi sallam Bar bin Azib mengatakan bahawa Nabi SAW ni adalah seorang yang sederhana tinggi, macam tadi lah. Bidang dada, macam mana nak sebut bidang ni saya tak pasti lah. Bidang. Kemudian rambutnya lebat menyentuh ujung telinga. Ada satu riwayat kata Nabi SAW rambut panjang, ada satu riwayat kata sampai sini, sampai dekat dengan telinga, lebih telinga sikit. Ada dekat bahu sikit, ada satu riwayat kata kemudian baginda memakai pakaian berwarna merah. Ada riwayat kata pakai merah. Jangan tutup-tutup merah ni tak boleh pakai. Ada Nabi SAW pakai warna merah, ada Nabi SAW pakai warna hijau, ada Nabi SAW pakai warna putih, ada warna hitam Nabi SAW pakai. Kemudian aku tidak pernah melihat sesuatu pun yang lebih elok daripada yang Nabi SAW pakai. Cuma Nabi SAW suka kalau pergi hari Jumaat, Nabi SAW pakai warna putih. Nabi SAW pakai warna putih. Kemudian hadis yang keempat, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, qala hadatsana Mahmud ibn Ghailan, qala hadatsana Waqi', qala hadatsana Sufyan an Abi Ishaq an al-Bara' bin Azib, qala ma ra'aitu min dhi limmatin fi hullatin umra ahsana min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu syi'run yadribu min kabayh ba'idu ma bainal minkabaini lam yakun bil qasir wala bil tawil. Hadis juga hadis daripada Bara' bin Azib mengatakan bahawa aku tidak melihat, kita kata seorang di dalam pakaian merah berambut panjang hingga melebihi bawah telinga ke bahu. Satu riwayat. Ada yang kata, kita kata rambut Nabi ni sampai hujung telinga. Ada yang satu riwayat kata sampai ke bahu. Kemudian lebih tidak pernah aku melihat orang yang lebih tampan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ulama sebut siapa yang lebih tampan lagi, Nabi Yusuf ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beza pandangan. Beza pandangan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kita kata sangat cantik, sangat rupawan. Rambutnya menjulur hingga ke bahu, dadanya bidang, dada naik sebelah. Dan juga dia tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi. Macam itulah satu riwayat. Tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa taala, ini fizikal yang kita kata nak sebut berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata comel Nabi. Yang kelimanya, hadis yang kelima, qala hadatsana Muhammad bin Ismail, qala hadatsana Abu Nu'aim, qala hadatsana Al-Mas'udi an Uthman ibn Muslim ibn Hurmus an Nafi' bin Jubair bin Mut'im an Ali bin Abi Talib qala lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam bit-tawil wala bil-qasir sya'nul kaffaini wal qadamaini dakhmur ra's dakhmul qaradis tawilul masrabah idza masya yatakaffa'u ka'annama yanhattu min sababin lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam. Daripada Ali bin Abi Talib,
Sayyidina Ali yang meriwayatkan hadis ini. Siapa tak kenal Sayyidina Ali? Yang kita kata apa panggil? Yang menggantikan masa hijrah tu, menggantikan tempat Nabi SAW. Apabila Nabi SAW hijrah, orang bertanya, kan Nabi kan Al-Amin, Nabi yang pegang duit orang kafir Quraisy. Takkan Nabi SAW bawa duit, kita kata yang diberikan oleh kafir Quraisy tu dibawa ke apa panggil? Ke Yathrib, ke Madinah. Ini diberikan kepada siapa? Diberikan kepada Sayyidina Ali. Diberikan kepada Sayyidina Ali. Ini riwayat Sayyidina Ali menyatakan potongan Rasulullah SAW tidaklah kita kata maknanya rambutlah tidak, potongan Nabi SAW ni tidaklah terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Nabi, badan Nabi SAW lah. Tapak tangan dan tapak kakinya tebal. Tapak tangan dia tebal. Dan juga kepalanya besar. Janganlah tuan-tuan kata besar mana. Maknanya tidaklah kita macam terlalu besar, tidak, besar sikitlah daripada orang biasaan. Tulang sendinya besar, bulu dadanya panjang. Bulu dadanya panjang. Apabila baginda berjalan, jalannya tegak seolah-olah dia sedang menurun bukit. Jalan tegak gitulah. Tak adalah pokok, jalan tegak. Kemudian aku tidak pernah melihat seorang pun yang menyerupai baginda sebelum maupun selepas kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala hadatsana Sufyan bin Mu'aqib qala hadatsana Abi al-Mas'udi bi hadzal isnad nahwahu bi ma'nahu. Lebih sama ya riwayat. Tuan mati Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa gambaranlah kaitan dengan Nabi sallallahu ni. Jadi daripada hadis-hadis yang banyak kita baca tadi, pertama Nabi sallallahu tidaklah terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Dan Nabi sallallahu ni berjalan ni seolah-olah kita kata nak turun bukit jalan gitu. Dan Nabi sallallahu seorang yang tampan lah. Seorang yang kita kata sangat cantiklah, rupawan. Nabi sallallahu. Kemudian yang panjang sikit hadis ni, kita habisnya baca ni lah. Daripada Ali bin Abi Talib menggambarkan Nabi SAW. Ni panjang sikit hadis ni, kita baca. Tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Qala hadatsana Ahmad bin Abdah Ad-Dabbi Al-Basri wa Ali bin Hujr wa Abu Ja'far Muhammad bin Husain wa huwa ibnu Abi Halimah. Wal ma'na wahidun qala hadatsana Isa bin Yunus an Umar bin Abdullah maula Ufrata. قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل ممغض ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم لم يكن بالجعد القططي ولا بالسبط كان جعدا رجلا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والكتل أجرد ذو مسربة شأن الكفين والقدمين إذا مشى كأنما ينحط في صبب وإذا التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة من رآه بديهة حابه ومن خلطه معرفة أحبه يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. Tahabi hadis daripada Ali radhiyallahu anhu menggambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, sama yang tadi ya. Seorang yang sederhana di kalangan kaum, sederhana ya. Rambutnya tidak kerinting, tidak pula lurus. Wajahnya tidak terlalu bulat, kulitnya pula kemerah-merahan. Anak matanya hitam pekat. Kemudian bulu matanya lentik, macam orang Arab, lentik ya. Kemudian bahunya lebar, dadanya berbulu, sebut tapak tangan dan kakinya tebal. Ketika berjalan seolah-olah dia menuruni curam, maknanya berjalan tu macam turun bukit macam tu. Apabila baginda menoleh belakang, baginda menoleh dengan seluruh badan, dia tak ada menoleh gitu ya, tengok sekali dengan badan sekali. Kemudian di antara dua bahunya terdapat khatamun nubuwah, adanya kita kata
tanda kenabian. Tanda kenabian. Baginda adalah Nabi yang terakhir, seorang yang paling baik hatinya, paling benar percakapannya, paling lemah lembut tindakannya, paling mulia cara pergaulannya. Sesiapa yang pertama kali melihatnya akan menjadi segan, gerun padanya. Siapa yang telah bergaul, mengenalinya akan mencintainya. Sesiapa yang cuba menggambarkannya akan berkata tiada siapa yang menyamai baginda semasa hidup maupun semasa wafat. Situlah tuan-tuan, Nabi SAW, kita boleh baca daripada banyak-banyak hadis tadi. Pertama, Nabi SAW ni, apabila Nabi SAW tengok orang, Nabi SAW tengok betul, Nabi SAW tak ada tengok gitu ya. Nabi SAW berpaling sekali dengan badan sekali, badan sekali. Kemudian Nabi SAW di bahu dia tu ada khatamun nubuwah. Ketika mana Nabi SAW pergi berniaga dengan Abu Talib, ingat cerita tu, jumpa dengan padri daripada Yahudi, tak ingat nama apa. Bila jumpa dengan padri Busra, tak ingat. Jumpa dengan padri ni kata, ni Nabi. Dia kata, macam mana kau tahu aku Nabi? Dia kata, di belakang bahu, dia kata, aku tengok belakang bahu ada tanda kenabian. Baginda adalah Nabi yang terakhir. Lepas itulah orang kata kalau ada Nabi, orang kita kata mengaku dia Nabi. Betul. Yang kata last sekali adalah yang kata khatamun nabiyyin ni, yang menafsirkan salah. Yang dia kata khatamun nabiyyin ni maknanya cincin. Itu khatamun nabiyyin ni maksudnya adalah Nabi yang terakhir. Seorang yang paling baik hatinya, orang yang paling baik. Kata-kata dia sangka baik dengan orang. Dia tidak kata orang ni macam ni, tak ada mengata orang cepat. Nabi SAW itu daripada Nabi SAW paling benar percakapan yang tak ada penuh menipu, tak pernah Nabi SAW. Sebab tu kita kata orang kafir Quraisy ni percaya kepada Nabi SAW. Masa Nabi SAW orang biasa. Nabi SAW maknanya tidak kita kata mendapat kerasulan lagi, diberikan dia, disanjung dia, dipanggil al-amin. Tapi selepas mana Nabi SAW sudah menjadi rasul, kita kata berdakwah kepada orang ni supaya masuk dalam Islam, dimusuhi. Macam itulah. Kalau orang soleh ni dia baik seorang, mungkin kita kata orang ni boleh lagi baik dia. Tapi kalau jadi muslim, jadi orang yang sentiasa mengajak orang, lepas pada tu menghalang orang, suruh daripada kita kata buat kejahatan dan sebagainya, dia kata mencegah daripada kemungkaran, dia akan jadi lain. Bahkan dia kata orang kafir Quraisy kata, siapa yang dapat mencari Muhammad, siapa yang dapat mencari Nabi Muhammad ni, kami akan berikan kepada dia 100 ekor unta. 100 ekor unta. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian paling lemah lembutnya tindakan Nabi SAW paling lemah lembut dengan orang. Macam saya sebut tadi lah, masa masuk Fatu Mekah ni Nabi tak ada kata nak musuh-musuh orang, tidak ada. Kemudian paling mulia pergaulan dengan isteri dia. Sentiasa Nabi dengan Aisyah ni belum lagi. Kalau kata tak romantik lagi, saya tak pasti macam mana. Belum lagi dengan Aisyah. Kadang-kadang Aisyah menang, kadang-kadang Nabi menang. Isteri dia. Siapa yang mengenali dia, mesti dia akan mencintai Nabi SAW. Jadi kesimpulan daripada hadis yang panjang tadi, daripada sinilah kita boleh tahu bahawa pentingnya kita mengenal Nabi. Orang yang kata kenal Nabi ni, dia kena belajar, kena kenal macam mana Nabi SAW dengan isteri dia, macam mana Nabi SAW keadaan muka dia. Kalau Nabi SAW marah, muka dia tu jadi merah. Nabi marah sehingga orang kata takut naik atas mimbar. Nabi SAW sudah lain suara dia dengan isteri dia, menggauli dengan baik, wa ashiruhunna bil ma'ruf sebagainya. Gitulah kita, moga-moga dengan kita kata sifat yang ada pada Nabi SAW ni, kita boleh ikut. Antaranya pergaulan kita dengan ahli keluarga kita,
Tak. Macam mana Nabi SAW sebagai pemimpin, yang mana seorang tu dia kena contohi sebagai suri tauladan sepanjang hayat Nabi SAW. Jadi itulah yang saya boleh kita kata kongsikan pada tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini. Berdasarkan lebih kurang berapa hadis kita baca tadi? Lebih kurang dalam 7 hadis. Nak habiskan 4 ni, 7 lagi hadis. 7 lagi hadis baca. Tapi setakat ini saja yang saya boleh kongsikan kepada tuan-tuan. Jadi mestilah seorang itu bercakap, tak boleh menipu. Kalau kata nak menipu ni, sebab tu apabila Nabi SAW dalam satu hadis kata, orang beriman ni kedekut tak? Kedekut ada. Orang beriman ni sekian-sekian ada sifat dia. Tapi orang beriman ni menipu tak? Tak. Nabi SAW tidak. Nabi kata tidak. Orang yang beriman ni tak boleh menipu. Itu kita kata daripada hadis ni kita boleh ambil sifat-sifat yang mesti ada pada seorang itu. Dan juga orang beriman ini dia tidak akan masuk ke dalam lubang biawak 2 kali. Kalau tahu dah kena tipu sekali, yang kedua tu tak boleh. Jadi itulah beberapa yang hadis yang saya boleh kongsikan pada tuan-tuan. Moga-moga kita mendapat taufik dan hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tutup dengan tasbih kafarah dan surah Nas.